Kau ada tengok movie apa? Tak ada. Aku pun aku tengok ni. Banyak gila aku tengok movie. Aku tengok Minecraft. Kau tengok Minecraft? Okay, Minecraft surprisingly aku tak ada lah. Kau enjoy? No, aku enjoy. At least Okay. not overall. Aku faham kata. Tapi ada part part market punya orang kata but review cakap semua movie tu teruk. Semua teruk kan? Okay. Teruk kan. Market punya acceptance macam teruk kan. Collection tinggi. Kan? Collection tinggi tapi orang cakap semua teruk. Dan aku tengok okay, it's not that teruk. And aku still boleh enjoy lagi. Aku tengok aku agree dengan apa kau cakap. Aku expect teruk lah. Tapi aku tengok okay lah. Not so bad. I mean aku rasa Pixel okay lah, dulu lagi teruk kot. Kau ingat lah boleh jadi Pixel, Pixel Pac-Man tu kan. Pac-Man tu kan kata. Aku Annoying. Jack Black mungkin aku tu, tapi aku suka ni siapa? Mamua. I thought it was pretty good kan. Aku rasa watak dia dengan Jack Black redundant tau. Ada sikit lah kan sebab aku macam pelik kenapa dia nak dua orang karakter yang kelakar sama ni kan. Comic relief dua orang. So redundant kat situ. Patut maintain seorang je. But it's okay. I like it. Jack Black okay. Macam cakap Jack Black tak ada out of dia tak over lah watak dia. Dia tak over sangat lah. Cuma tapi, ada part yang dia nyanyi tu maybe boleh cut lah. Nyanyi tu ada. It's not musical, come on. Yeah, it's not musical exactly kan. Tu panjang kat awal-awal tu dia nyanyi tu kan. Why Momoa? Kau rasa kenapa Momoa? Tak tahu, aku suka. Okay, macam aku cakap lah, dia sebelum ni aku tak tahu, mungkin ada di berlakon watak-watak macam ni, tapi kali ni dia brave, dia tukar sikit. Dan then aku rasa mungkin daripada appearance dia tu yang buat dia jadi kelakar bila kau buat watak macam tu kan. So aku rasa okay lah. Okay. Aku tak tahu kenapa dia ambil this job lah. I mean watak yang gila-gila macam ni. Betul. Dia pernah dia berlakon untuk Netflix. Ada movie. Aku pelik kat kenapa dia ambil. Dia ambil lah. Sebab aku cakap mungkin dia nak banyak dia punya apa ni? Kata Fawa dia boleh mainkan banyak watak lah. Mungkin nak go with that lah. Because aku pelik. Apa pasal dia ambil watak ni lah? Mungkin dia just nak tambah profile dia kot. Lepas ni dia boleh I'm just guessing lah kan. Tapi aku rasa macam tu lah. Tapi as orang yang tahu Minecraft punya game ni, mungkin kau at least dapat tak apa yang kau nak? Kau rasa lah kalau gamers. Okay. Aku tak main Minecraft ni. Tapi aku tahu lah dia popular kan. Aku rasa okay je. Ada je Minecraft tu kan. Mungkin detail aku tak tahu, tapi aku rasa nampak bila aku tengok aku tak adalah ni betul-betul luar daripada Minecraft. Aku nak Minecraft ni. So bagi aku, but this is coming from a person yang aku tak main Minecraft lah. Kenapa? Dia ada kotak-kotak tu sikit. Minecraft lah. Aku fikir macam tu lah. Kau masuk kan? Okay. Okay. Aku surprisingly lah, aku enjoy. Surprisingly. Dia tak terlalu, dia ridiculous, tapi aku rasa tak terlalu silly lah. Very simple story, straightforward. Box office kan? Dia tak try too much. Aku quite enjoy. Aku surprise. This is not too bad. Aku tengok kan. Aku tengok cerita A Working Man tu itu sucks lah. A Working Man. Working Man siapa? Ada Jason Statham tu. Okay. Tak tengok lah. Series? Kau tengok apa? Series aku dah tengah pause je on pause ni. Lepas Severance tu aku mau on pause sikit. Aku Last of Us nak keluar next week Really? Series no. Aku continue Yellow Jacket je lah. Aku tak tengok Yellow Jacket lama dah. Nanti tengok lah, mungkin next week aku nak start balik. Sebab aja banyak movie best. So aku tengah tunggu ni lah. Apa panggil dia? Last of Us. Aku tak adalah minat sangat season 1 tu. Boleh lah, tapi aku nak tengok apa dia continue lah kan. Aku nak tengok macam mana dia buat. Apa nama dia guys? Pascal tu kan. Pascal. Semua dia berlakon sekarang. Sekarang ni semua nampak dia pula dapat aku tengok. Semua iklan-iklan pun dia. Aku quite suka dia masa Game of Thrones.
Game of Thrones, yes. Game of Thrones. Lost. And then dia dekat Narcos. Kan? Oh, Okay, Narcos aku suka. And lepas tu, makin lebih-lebih pula kau ni. Semua job kau ambil. And Star Wars Gladiator kau ambil. tengok? Ha? Gladiator kau tengok? Gladiator. Gladiator tak? Dia je kan? Dia juga. kan? Marvel pula sekarang ni. Fantastic Four pula kan? I mean he's getting the jobs lah. Tak adalah aku rasa. Okay, just nak review sikit dia lah. Aku tak adalah rasa dia Wonder Woman pun dia. Wonder Woman kan? Asyik dia je dapat job. Aku tak adalah rasa dia macam pelakon yang berbakat sangat pun. Biasalah. I mean, sekat yang aku tengok ni tak adalah betul-betul macam wow, aku tengok lakonan dia kan. He's getting job lah kan. He's getting really banyak gila. Semua like a blockbuster punya job tau. Dia It's not dapat, like indie betul, movie betul. ke apa. Betul. And Betul, Star Wars, Minecraft. Minecraft ni Last of Us kan. TV kau ambil, movie pun kau ambil. Movie muka bedal kan. Fantastic Semua. Four, Marvel kan. Aku tak rasa ada orang pergi tonton something just because Pedro Pascal. Betul Kau rasa ada ke? Kan aku nak tengok movie ni sebab Pedro Pascal berlakon kan? I don't think so. Aku tengok cerita ni, The Assessment. Okay. It's like a post-apocalyptic sikit lah. Dia based on Movie is it? movie. Okay. Kononnya ada bencana alam yang melibatkan climate lah kan. Climate tukar, and then the whole humanity Underground kita nama. create macam undang-undang yang kau tak boleh reproduce. Post apocalyptic story ni. Dia macam Okay. it's a bit sci-fi sikit. Okay. So ada these dua couple ni, dia nak apply untuk dapat anak. Okay. Dia dapat anak. So untuk apply benda tu, government akan hantar someone untuk assess kau as a couple lah for 7 days. So bit weird movie jugalah. So that person yang assess tu, dia akan at one point dia macam Dia assess. Dia memang duduk dengan kau 7 hari. Okay. Kan? So dia boleh jadi the assessor ataupun dia boleh jadi the kids. And dia pretend dia kids. And so these two potential parent ni kena manage lah. Jaga lah. Jaga. Weird sikit lah. And Elizabeth Olsen tu yang berlakon. Oh, okay. Elizabeth. Okay. Banyak lagi. Black Bag. Kalau kau tahu Black Bag. Black Bag pun menarik juga. Series ke movie? Movie. Is it? I mean you're talking about movie ni. Movie. Okay, Semua movie aku tengok. Ni Brotherhood. Brotherhood was it? Brotherhood. Betul Melayu. Kau tengok Kau tengok Tak. Betul Melayu aku tunggu dia masuk Netflix je. Okay. Ada kerja aku nak tengok wayang cerita Capik Yusof. Dah tahu dah cerita dia macam mana. Gangster ada letup-letup. Okay, tapi Keluang Man kau nak tengok tak? Keluang Man. Keluang Man mungkin aku Okay. bagi Chan lah. Jom tengok sekali lah. Dah masa kalau keluar nanti. Is it this year or not? Aku rasa this year. Tak salah Julai kan? Julai ke? Dia tak keluar trailer lagi. Dah keluar trailer. Oh, tu sneak peek Macam teaser je. It's not really Yang mana trailer. tu? Yang mana tu? Yang Ada dia keluar lagu dia ada keluar kan? Dia ada keluar lagu. Lepas tu tu teaser bukan dia ada teaser tak silap aku. yang sarjan tu pun ada cakap kan semua kan. Okay, tu teaser. No, aku rasa just another cicak man lah. Okay, tengok. What they try to achieve actually? I mean maksud kau bila kau cakap what achieve tu macam apa yang dia nak hasilkan ke atau apa yang kenapa dia create movie ni, Keluar Man ni? Dia nak buat universe babe. Okay. So kau cakap tu dalam
dalam dalam apa kata perspektif yang kita ada Cicak Man lah, betul lah. Tu sebab tu kan kau tanya soalan tu kan, faham tak? Sebab Cicak Man ni seolah-olah dia superhero yang humor, betul? So kenapa nak Clawman ni nak macam tu lah aku cakap lah. Sebab itulah tak, aku macam confused. Okay, siapa dia punya target audience? Okay, dan kau nak create this like comic superheroes punya universe ni, yang dengan kita punya market, it's never gonna be good. And even Indonesia try dengan aku pun nak jawab tadi sebenarnya. Aku rasa pasal Indonesia buat lah, kita nak kena buat lah. So Indonesia dah cancel everything lah. Gundala tu I think Gundala. 3 movie lepas tu dah aku rasa dah stop tak lah. laku lah. Tak laku. So why? And for me, Keluangman ni Keluangman ni dia macam novelty punya produk je kan. The new generation is not gonna like it kan. The only orang dia yang don't know because dia tak tahu kan. Yang tahu kita lah kan. Kita je yang tahu kan. Betul, Berapa banyak sangat pun penonton kita kan. Unless you can make it like really good lah kan. But based on trailer, it's going to be another. And then the selection of the cast pun aku tak ada confidence sangat like macam kan, spoof superhero movie je kan. So why you spend money buat benda ni? Aku explore kot, nak bagi experience. Tapi ya, cakap pasal superhero, kau tengok trailer baru Superman? Which one Ada baru lagi ke? Yang dia ada alien, robot alien. Itu yang baru dekat CinemaCon punya release kan. Kau tengok kan? Ya. Ada alien dekat. Ada apa-apa view on that? Oh, aku terus skeptical lah. The take of Superman kali ni. When pun aku tengah question sekarang ni. Dia dah jadi the question of when sekarang ni. Bagi aku lah. When? Kat mana? Yelah, bila ni? Superman bila ni kan? Okay. Seolah-olah macam dah very of course mungkin dia takkan apa ni, panggil apa, nak start over the story tu lah. Maknanya ni Superman ni dah lama dekat ni, dah terkenal, dah ni, so tu level yang dia. Yalah, trailer tu aku rasa macam tu lah. Of course lah, ada yang anjing tu tambah lagi lah dia. Kan? Tapi tak tahu. It's a new take lah. Okay, I understand it's a new take. But is it the correct take untuk introduce Superman? James Gunn ni tak sure kat situ. Maybe bagus and based very on colourful. James Kau Gunn. tengok dia very colourful. Very bright, very vibrant. Yalah. Dia try nak mimic komik lah sikit. Okay lah, even though aku suka Man of Steel punya vibe but this one is different. Okay lah. No, that for me dia macam almost the same vibe James Gunn punya Suicide Squad. Suicide Squad. And very colourful, very bright. And aku rasa gonna be the same lah. Okay. By the way, aku nak share something. Kau tahu air, ada satu air ni aku memang nak try. Okay. Air apa ni? Tapi dia ada jual kat US tapi finally aku jumpa, I think dekat Aeon kot. Okay. Air Liquid Death. Kau tahu tak Liquid Death? What? Liquid Death. Oh, what is that, man? Liquid Death ni apa? Band ke? No, dia brand air. Oh, okay. Tapi actually dia air mineral. Oh, ya ke? Tapi kalau kau tengok dia punya marketing, aku suka lah marketing dia. And the guy yang create this brand, aku rasa very genius lah. Okay, jap. Ni kau beli dekat mana? Dekat Aeon. Aeon Aeon. Okay, alright. Aeon.
Dia boleh buat air mineral jadi cool, babe. Kalau kau tengok dia punya tin kan, gambar tengkorak kan, tapi mountain water je. Okay. Drinking water from Alps. So aku beli 3. This one air putih. This one is ada rasa sikit mango chainsaw. Okay, alright, nice. This one is sparkling water. Okay. Tapi kau Google lah, diorang punya ads semua. Nanti aku check. So aku nak try rasa on camera. Aku tak pernah buka, tak buka lagi. Okay. Alright, go ahead. Oi, gassy. Ni yang satu ni yang mineral. putih, mineral. Okay. Air gunung. Rasa Mountain water. Serius. Air mineral dia sebenarnya. And finally aku dapat. Susah betul nak cari. Nice. Nampak dia punya apa ni? Presentation dia macam agak menarik kan? Presentation dia. Dia buat air putih jadi air tin. Nice, liquid death. Google dia punya iklan. Okay, nanti aku akan check. Ya. Air mineral lah, bukan air reverse osmosis. Rasa mineral lah. Liquid death. Okay, aku rasa tu je. Yup.